Hai semua. Okey. Hari ini Nuktah akan buat live podcast secara langsung lah sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Jadinya apa yang kita boleh expect daripada hari ni, KY? Satunya mungkin kita kena tanya jugalah pendengar-pendengar ataupun yang tonton live kita hari ni, dia tahu tak apa yang berlaku ataupun ada apa pada hari 8 Mac ni. Betul. Kiranya macam untuk hari ni, apa yang kita dah buat sebenarnya untuk meraihkan wanita-wanita di sekeliling kita dengan cara apa? Sambil-sambil kita tengah berpuasa kan, cadangannya bolehlah bawa orang-orang wanita-wanita sekeliling kita ni makan istimewa sikit ke hari ni ke macam mana? Contoh yang lelaki kan nak menghargai wanita buat apa masakkan menu berbuka. Menarik makan kat luar kan. Betul tak? Okey, satu lagi bukan kami berdua je yang ada dalam live ni, kita ada tetamu istimewa. Boleh ke kita boleh perkenalkan? Okey, jadinya kita ada tetamu istimewa sempena dengan live podcast Nuktah yang pertama. Jadi kita bawa tetamu istimewa penulis buku Wanita Akhir Zaman, Ustazah Adin Baharul Zain. Jadi saya nak silakan Ustazah cerita sedikit berkenaan dengan background, tengah buat apa sekarang, tengah sibuk dengan apa sekarang, dan juga sambil-sambil tu boleh sebut juga tentang Islam ni, wanita ni special ke dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Mazia dan juga AY di atas undangan ini. Dan kita sama-sama purple hari ni. Biasa perempuan ni disuka sedondon-sedondon kan. Kenapa pakai sedondon dengan saya? Jadi Alhamdulillah, saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton. Dan nak mengucapkan kepada wanita sedang menonton, selamat menyambut Hari Wanita. Yang mana sebenarnya hari ni kita je yang pilih-pilih, tu tak? Nak rasa special kan? Tapi bagus juga sebenarnya dengan adanya kita kata sambutan. Sebenarnya sambutan ni dia membuatkan kita rasa nak buat sesuatu. Jadi hari ni pun kita buat podcast sempena sambutan. Bagi saya itulah sebenarnya kepentingan terbesar kenapa kita membuat sambutan. Dia akan mencetuskan macam-macam jenis kebaikan kan. Contoh macam ada orang dia sambut hari jadi. Sebenarnya memang kalau tak sambut pun tak apa. Tapi kadang bila buat sambutan ni, waktu itulah kita sedekah makanan kan. Kita menjamu, kita mengajak saudara mara datang. Jadi itu yang saya rasa bila kita nak buat sambutan Hari Wanita, memang comel sangatlah bila kita mengadakan podcast ya. Kita pakai baju sama, tanda solidariti Dan saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah, nama saya Nur Adibah binti Rozin, asal daripada Jengka. Sekarang menetap di Selangor. Dan seorang ibu yang memiliki 3 orang cahaya mata, juga penulis buku Wanita Akhir Zaman, terbitan Nuktah, merupakan buku pertama yang saya tulis. Dan juga sekarang saya merupakan seorang pendakwah, boleh saya kata secara sepenuh masa. Dan kadang-kadang saya akan buat juga beberapa event keagamaan lah. Okey, dan bagi saya, wanita ni penting ke dalam agama? Ataupun adakah Islam mementingkan wanita? Ya? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia tu sama ada lelaki atau perempuan tu memang ada purpose dia. Ada tujuan dia. Tanpa mengira jantina. Tapi kenapa ada jantina kan? Untuk memenuhi tugas kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Allah bagi lelaki dan perempuan, jantina berbeza, bentuk tubuh badan yang berbeza kan, fisiologi yang berbeza, emosi yang berbeza, ya, ada macam-macam perbezaan, suara pun berbeza. Allah bagi semua ni sebenarnya supaya kita dapat melakukan tanggungjawab kita dengan apa yang Allah berikan, termasuk dengan jantina kita. Jadi memang lelaki dan perempuan kita diciptakan secara designated, purposely untuk menjadi lelaki ada tugas dia, perempuan ada tugas dia. Jadi memang perempuan ni signifikan lah. Dia tak ada kita kata perempuan ni second class ke, ataupun lelaki yang second class sebab mak memang mesti duduk atas, tak ada. Maksudnya dengan peranan sebagai lelaki dan perempuan, Allah memberikan kita tanggungjawab yang berbeza. And men and women are equal but not identical. Disebabkan itu, bila kita menjadi seorang wanita,
khas untuk wanita-wanita di luar sana. Kita kena tahulah tanggungjawab kita. Dengan kita melaksanakan tanggungjawab tu, barulah kita boleh jadi seseorang yang bermakna. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala apabila diturunkannya kitab Al-Quran, satu panduan kepada kita. Ketika diturunkan kitab Al-Quran tu, pada waktu itu diturunkan, saya boleh kata dalam setting masyarakat Arab Jahiliyah, waktu tu perempuan berada dalam keadaan yang cukup-cukup rendah lah. Dia ikut nasib. Kenapa ikut nasib? Kalau kebetulan anda daripada keluarga bangsawan, elok sikit lah. Kalau anda daripada keluarga hamba atau keluarga orang kebanyakan yang memiliki status sosial rendah-rendah sikit tu, sebab mereka pun mengamalkan kasta lah, tak senang faham kasta, mengamalkan, kita panggil, perbezaan taraf dalam masyarakat. So katalah anda dalam kalangan orang yang bertaraf rendah, siaplah. Nasib perempuan akan jadi sangat tidak terbela. Sebab itu ada amalan membunuh anak perempuan di zaman jahiliyah yang memang diamalkan oleh masyarakat pada zaman tersebut dan dianggap okey dan biasa. Masyarakat memandang perempuan rendah, bimbang menyusahkan, bimbang tak mampu jaga sampai anak tu nanti menconteng arang ke muka keluarga. Dan Allah merakamkan perbuatan ini dalam Al-Quran. Kalau dalam buku ni pun kita ada tuliskan tentang fenomena membunuh anak perempuan pada zaman jahiliyah dulu. Jadi mereka memandang perempuan tu ikutlah keturunan dia. Kalau keturunan dia besar, hebat, keturunan mulia, dipandang tinggi, status sosial tinggi, okeylah. Tapi kalau berada pada keturunan yang taraf rendah, siaplah. Silat-silat hari bulan, apa saja orang buat pada dia, tak dikisahkan oleh sesiapa, tak ada undang-undang nak membela. Jadi Allah mengangkat taraf wanita tersebut dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang lelaki dan perempuan, tanggungjawab lelaki perempuan, suami isteri. Contohnya dalam surah An-Nisa. Bahkan Allah bagi banyak pesanan dalam Al-Quran. Baginda juga memberi panduan lelaki melayan perempuan dengan baik. Kalau dulu memandang anak perempuan dalam keadaan pandangan serong kan, aduh perempuan pula kan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalau bapa-bapa pada zaman jahiliah ni dengar berita kelahiran anak perempuan, merah padam muka mereka. Kalau kita merah suka, mereka merah padam kerana marah dan rasa malu, dan mereka menyembunyikan diri kerana buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Ini kata tahapnya rendah sangat-sangat. Bukan kerana perempuan itu sendiri, tapi kerana kefahaman masyarakat pada waktu itu. Maka Allah menurunkan Al-Quran, baginda juga bimbing supaya membetulkan balik pemikiran tersebut. Contohnya macam mana baginda nak betulkan? Bukan senang benda yang dah berakar umbi kan. Okay, saya nak sentuh benda sensitif lah dalam kalangan perempuan. Contohnya cara berpantang. Sampai sekarang masih menjadi debat kan. Yang geng tradisionalis macam ni kan, yang geng-geng modernis macam ni kan. Jadi saya bukan nak sentuh bab pantang, saya pun tak berani. Cumanya nak kata itu satu aspek baru kan. Maksudnya daripada aspek yang picisan tu lah, saya katakan aspek-aspek yang tak berapa penting-penting lah tapi nak kata aspek-aspek macam tu pun masih bergaduh-gaduh, susah nak ubah kan. Jadi macam mana baginda mengubah pemikiran masyarakat jahiliah? Ada antara mereka yang telah memeluk Islam terutamanya, nak ubah daripada pandang hina kepada anak perempuan kepada memandang anak perempuan pun just as joyful as anak lelaki. Jadi antaranya baginda sendiri tunjuk bila baginda solat, baginda sambil dukung cucu baginda, contohnya Umamah. Ketika ada Al-Hasan dan Al-Husain datang pada baginda, baginda datang peluk kan. Maksudnya menunjukkan dari sudut tauladan, baginda menunjukkan bahawa anak-anak, perempuan ataupun lelaki, dua-dua kita kena celebrate. Dengan Fatimah yang sudah dewasa pun bila berjumpa baginda akan kita kata buat physical touch yang sesuai lah antara ayah dengan anak. Antara yang ada dalam riwayat berpelukan, melagakan pipi. Jadi bila baginda menunjukkan contoh yang baik, daripada situ para sahabat radhiyallahu anhum terutamanya sedikit-sedikit mengikis fahaman-fahaman lampau tentang wanita. Betul? Iman tu dah ada. Iman, kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Tapi nak ubah ni, kita kata persepsi, tak ada? Nak ubah persepsi, perempuan begini, biasa perempuan begitu. Adat, betul. Bukan senang kita nak merubah adat kebiasaan. Jadi bila baginda tunjukkan dengan sunnah secara perbuatan, kemudian baginda menyampaikan pula ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa tugas lelaki perempuan ni memang Allah celebrate kita. Allah menyebut
Ya, bagaimana tugas lelaki, tugas perempuan, isteri, suami dalam Quran. Maka dengan itu mengubah sedikit demi sedikit paradigma masyarakat. Jadi memang kalau nak sebut perempuan ni, kita tak payahlah sedih-sedih kata Allah, apa dah rendah kat kita lah kan. Sebenarnya dah sudah hakikatnya kita ni sama saja semua. So kita jangan meletakkan image yang rendah pada diri kita. Dia tak sama macam merendahkan diri. Humble tak sama dengan humble. Yang ni macam low self esteem, kan, rasa inferior kan, rasa macam aku kena prove myself that I am worthy as a woman. Betul. So bila kita sedar aku tak buat apa-apa pun, memang kalau aku baik Allah angkat darjat aku. Itu saja. So memang Islam mengajar bahawa lelaki dan perempuan itu boleh jadi sama taraf. Yang membezakan kita pada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Okay, saya nampak macam ada nak cakap juga ni. Minta maaf Saya bila dapat mic dia macam lupa daratan. Silakan. Tak apa. Silakan Ustazah. Lagi seronok dengan Ustazah bercakap. Sebenarnya bila kita cakap pasal hari wanita ni, adalah lelaki yang kata tak ada hari lelaki. Allah Syian, ni nak juga ya. Hargai lelaki. Tolong komen sikit para lelaki yang menonton. Macam mana Ustazah? Okay, hari itulah macam saya katakan tadi, dia just a celebration, sambutan. Kerana apa? Mungkin dari sudut sejarahnya juga, sebenarnya bukan masyarakat Arab jahiliah saja, bukan tamadun Arab saja yang meletakkan wanita pada tahap yang rendah ni. Kalau tengok pada masa yang sama di Rom, di Parsi, kalau kita tengok catatan sejarah, memang perempuan lah yang jadi korbannya. Kan, memang anak perempuan yang dipiat-piatnya kan. Jadi budaya kita bagi patriarki tu masih berakar umbi. Ada lagi kita panggil praktis yang mungkin merendahkan anak perempuan. Jadi memang gerakan women empowerment, pemerkasaan wanita ada banyak dijalankan. Dan saya rasa mungkin dari situ juga untuk memperjuangkan kesamarataan layanan dan sebagainya. Mungkin daripada situ jugalah kita mengadakan hari sambutan supaya kita dapat menggalakkan program women empowerment macam ni, keilmuan. Cuma bila kita sebut kita nak membangunkan wanita, dia tak terhad kepada sambutan ataupun cogan kata. Kan? Bukan kita nak berdegar-degar, apa lelaki buat aku pun nak buat kan. Kita cukup dengan kita katalah melaksanakan tanggungjawab kita sehabis baik sebagai hamba Allah. Itulah sebenarnya bagi saya pengiktirafan tertinggi yang kita beri pada diri kita. Kan, kita tak perlu nak tunggu hari, tak perlu nak tunggu sambutan, tak perlu nak buat cogan kata yang paling hebat ataupun pakai baju yang paling sedondon. Contoh kan. Ni nak seronok-seronok saja kan. Maksudnya itulah sebenarnya Allah bagi kita ni hidup minimalis je. Kan, tak payah nak ropo-ropo banyak kan. Maksudnya kalau kita buat tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, kita diletakkan di tempat yang tinggi di sisi Allah, itu dah cukup bagus. So lelaki jangan sedih. Kan, sebab tak semestinya tak ada hari lelaki anda tak boleh rasa diri anda berharga kan. Kita meletakkan harga pada diri kita sendiri. Betul. Lepas tu saya teringatlah juga nak sebutlah kalau sambutan Hari Wanita ni dia nak menghargai wanita disebabkan kalau kita tengok Eropah pada masa tu kan, ada wanita yang tak dapat mengundi pun. Jadinya hak-hak wanita masa tu sampai tak boleh nak menerima harta pusaka. Dan macam kedudukan wanita kalau nak dibandingkan dengan Islam pada masa tu yang dah angkat tanpa perlukan macam gerakan apa-apa pun untuk menekan. Dan saya rasa ada banyak contoh menarik juga daripada sirah berkenaan dengan kalau ada soalan, kalau tak silap saya daripada Ummu Salamah yang tanya kalau lelaki boleh keluar berjihad, boleh buat itu, boleh buat ini kan, wanita ni boleh buat apa pada masa tu? Maksudnya pada masa tu boleh nak bertanyakan soalan, nak bertanyakan tentang hak wanita kan. Pendapat Ustazah macam mana? Okey, kalau kita tengok betul bila berlaku penindasan pada wanita pada zaman jahiliah, baginda berada pada zaman itu. Kan, macam saya nak tekankan lagi sekali, macam mana baginda boleh tukar daripada perempuan, macam-macam penindasan diberikan kepada mereka. Ini adalah perkara yang kita tak boleh sangkal. Bukan kita nak kata Allah kesian kan, jadi victim kan. Tidak, memang dia berlaku. Jadi kita tengok luar biasanya bagaimana baginda meraihkan pertanyaan.
dalam banyak riwayat hadis, banyak pertanyaan wanita. Ada masalah jumpa Rasulullah dulu tanya. Baginda welcome them. Kemudian tentang bagaimana bila baginda pesan, mereka bukan yes, kita dengar, kita buat. Ada yang tanya dulu, buat, baru bila baginda bagi pesan. Contoh dalam satu riwayat, banyakkan bersedekah, banyakkan beristighfar. Seorang sahabiah tanya, kenapa Rasulullah kami kena sedekah, kami kena istighfar? Baginda terangkanlah sebabnya. Daripada situ kita nampak baginda menggalakkan proses menuntut ilmu. Kerana bermula daripada menuntut ilmu itulah kita boleh mengangkat kita punya martabat ni. Bukan kita kata nak ngangkat martabat biar orang nampak aku alim ke, aku orang serba tahu. Tidak. Maksudnya wanita yang hidup dia berlandaskan ilmu agama. Agama ni jangan kita kata fiqh, tajwid saja, semata-mata ilmu tentang cara hidup. Setiap aspek kehidupan. Kita nak berlandaskan syariat. Di situlah sebenarnya kita betul-betul empowering diri kita. Jadi baginda mengubah masyarakat ni dan mengubah wanita itu sendiri mula-mula dengan meraihkan majlis ilmu. Contoh baginda menyuruh seorang wanita bernama Ashifa binti Abdillah. Jadi daripada zaman jahiliah beliau ni memang wanita yang agak aktif lah dalam masyarakat. Bila wanita yang pandai menulis dan membaca. Baginda suruh Ashifa ajar Hafsah radhiyallahu anha. Baginda suruh Ashifa mengajar muslimah untuk menulis dan membaca. Jadi itu adalah bagi saya bila sebut baginda meraihkan pertanyaan wanita, itu adalah satu titik tolak yang memberikan kita message bahawa nak berubah, nak mengangkat martabat ke, semua kena mula dengan ilmu dulu. Sama ada ilmu untuk orang lain memandang wanita di tempat selayaknya. Maksudnya tak merendahkan wanita lah. Dan ilmu untuk wanita itu sendiri, dia tahu harga diri dan letak duduk di mana diri dia. Jadi tak adalah isu sikit-sikit rasa tertindas. Kadang-kadang mungkin ada. Kadang-kadang sebenarnya mungkin tak berlaku penindasan tapi rasa tertindas. And that has been an excuse. Sebab kita perempuan, kita tak boleh lah buat ni, buat itu. Kan? Boleh jadi benda itu menyebabkan kita mundur ke belakang. Tanpa menafikan memang ada restrictions, ada halangan beberapa perkara yang mungkin bab fizikal wanita ni ada juga batasan dia kan. Tapi kadang-kadang kita menjadikan sebab kita perempuan kita tak payah tuntut ilmu banyak sangat lah, sebab nanti jaga anak juga, duduk kat cukup dapur juga kan. Itu contoh excuse lah sebenarnya kan. Jadi tengok permulaan kepada nak meletakkan wanita di tempatnya seperti yang Allah Ta'ala angkat tu ialah dengan baginda meraihkan ilmu, majlis ilmu, pertanyaan. Jadi sebab itu kalau kita sebagai muslimah ni kan, kita banyak curiosity, rasa ingin tahu. Tapi dia letak dekat tempat gosip, letak dekat tempat orang bercerai, letak dekat tempat berita terkini lagi sensasi. Betul tak? Kita nak tahu tapi semua kisah orang. Membuat-buat perasaan tu. Saya faham sebab saya perempuan ya. Gosip-gosip cerita rumah tangga orang, siapa bini dia? Betul ke dia kahwin dua? Itu semua berapa gaji awak? Kan? Itu semua adalah persoalan-persoalan. Kita ada curiosity tu, tapi tak disalurkan ke tempat yang betul. Sebab saya nampak zaman sekarang wanita ramai yang buat perkara yang dinormalisasikan tapi benda tu haram. Contoh macam pemakaian kuku palsu. Kan duk buat macam ni kan? Bulu mata palsu. Bulu mata palsu kan. Model muslimah pakai baju depan kamera contohlah. Banyak perkara yang dinormalisasikan. Jadi kalaulah kita channel sikit curiosity tu, rasa nak tahu tu kepada nak mengambil tahu betul ke apa hukubat ni, selari tak dengan syariat, nescaya kita akan being empowered as much as we can. Betul. Jadi perlu ilmu jugalah untuk kita tahu batasan betul. Dan sebagainya kan. Okey, satu mungkin ni soalan lah kepada Ustazah. Menjawab tak yang Maziah tadi? Menjawab. Takut kona tak sampai. Dia dah kembang-kembang kan. Okey, kebetulan kita punya hari wanita sedunia ni jatuh pada bulan Ramadan. Betul. Masya-Allah. Jadi bila bulan Ramadan ni antara yang sibuk ni kalau perempuan ni yang sibuk ni biasanya kita dibiasakan dengan kena masak sibuk di dapur lah. Sibuk di dapur lah. Cuma kita nak bawa kepada tema pun wanita Al-Quran Ramadan tu, kita nak bawa kita nak tanyalah macam mana kita nak jadikan Al-Quran tu sebagai sahabat baik wanita. Terutamanya kita di bulan Ramadan ni biasanya Ramadan ni inilah nak mendekatkan diri dengan Al-Quran, nak baca lebih banyak, nak tadabbur lebih banyak. Okey.
cantik sangat soalan tu. Sebab bila kita kata mendekatkan diri dengan Quran, dia bukan sekadar baca. Dia boleh baca, dia boleh dengar, dia boleh hafaz dan dia boleh mentadabbur. Dan dia boleh mengamalkan. Jadi kesemua ni, bahkan kalau dah jadi ibu, dia boleh mendidik anak dengan Quran. Jadi kita jangan one sided. Contohnya kalau seorang ibu, isteri ataupun yang bujang sekalipun, yang mungkin bulan Ramadan sibuk dengan kerjaya kan, dengan kerja, kena kreatif. Macam mana kita nak menjadikan Al-Quran tu sebagai pendamping. Kalau tak mampu nak duduk betul-betul baca dengan berwuduk, bacalah dengan dalam keadaan tak berwuduk. Ni saya bukan menggalakkan. Saya nak kata contoh situasi seorang ibu. Dia dah ambil wuduk siap-siap kan, pakai telekung apa semua kan. Duduk baru dia nak bentang dekat mihrab dia tu kan. Tiba-tiba seorang berak. Seorang bergaduh, dia pun pergi. Alah dah habis wuduk pula kan. Tu dia ambil balik, duduk, Allah tak sempat baca lah. Kini mungkin yang paling praktikal untuk dia. Dia boleh capai a few minutes tapi mungkin tak sempat nak berwuduk, tak sempat nak proper macam orang lain kan, nak letak apa dengan haruman Raudah inspired lagi, nak tanya-tanya kan. So buat apa yang kita boleh buat di celah-celah kesibukan kita. Sebab bekerja pun ibadah. Mencari rezeki bahkan sekadar untuk tanggung diri sendiri saja pun ibadah. Bukan kita kata cari nafkah untuk orang lain, tak, cari nafkah untuk diri sendiri pun ibadah. Ibu bekerja di rumah, menjaga anak-anak, suami dapat solat dalam keadaan ekor relax ya. Suami saya mungkin ada dengar Contoh kan, suami kan kita bagi lelaki lah keutamaan dia nak pergi sebab dia boleh solat isyak berjemaah di masjid. So biarlah dia pergi kan. So isteri kat rumah baru ambil wuduk nak solat mungkin 2 rakaat, ada yang gaduh tarik telekung kan, ada yang nak pergi tandas semua. So dalam kesibukan, sebab tu kita kata kita jangan menyempitkan ibadah sekadar kepada perkara-perkara yang berbentuk ritual yang biasa tu. Contohnya kalau baca Quran, kita akan terbayang kita duduk baca Quran. Betul tak? Kalau ibadah, kita akan terbayang kita solat. Ibadah khusus Tetapi kita cuba mencari di celah-celah kesibukan. Saya tak boleh nak bagi satu solution that can fit all. Tak boleh. Sebab ada ibu yang sibuk, mungkin dia tak sempat nak baca. Sempat baca sikit lah, takkan tak sempat langsung kan. Tapi dia boleh mendengar. Dia tak sempat nak duduk macam orang lain. Mungkin sambil menyusu anak, dia boleh buka kat handphone instead of buka beli barang yang tak habis-habis kan. Dia boleh baca Quran daripada handphone sahaja. Mungkin sambil berbaring. Itu yang dia mampu buat. Okey, baca Quran payah. Dia boleh dengar Quran sambil dia memasak. Kemudian dengar Quran pun lama sangat pasang pun kadang kita pun telinga pun jadi ni sikit kan, berasap telinga kan. Okey, dia boleh menghafaz. Mungkin dia kata saya hafaz Quran tak banyak. Takkan 3 kul tak hafal. Bolehlah baca 3 kul sambil duduk kat dapur, sambil dia memasak. Tapi takkan 3 kul aja. Ayat Quran tu tak berkurang dia punya nilai. Walaupun kita baca ayat tu daripada tadika. Contoh kan, kita hafaz 3 kul. Apa lagi? Inna atau Inna, surah Al-Kawthar kan, hak famous dia baca dalam solat tu. Surah Al-As, kemudian Al-Fatihah, Alam Nashrah Laka Sadrak jadi ini surah-surah bacalah sambil memasak kan. Nak tunggu the perfect time yang kita boleh duduk baca dengan telekong baru iron apa, itu mungkin tak realistik untuk setengah ibu yang sibuk, yang bekerjaya pun. Betul tak? Sabtu pun kena datang office kan? Ya, macam kita kan? Terasa So kita kena mencarilah di celah-celah kesibukan, kena kreatif. Tapi sebenarnya bila kita nak buat, insya-Allah Allah bagi ruang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha, berjihad. Jihad ni bukan sahaja jihad qital. Jihad ni maksudnya aku try nak buat juga. Situasi aku tak sama macam orang. Orang ada masa banyak, aku tak ada masa banyak, tapi aku nak try, aku jihad nak buat juga. InsyaAllah Allah bagi jalan dia. Betul, yang penting usaha. Usaha dulu. Jadi yalah, dalam ibu-ibu jangan marah-marah kalau kena jaga anak. Jangan kita merentan-rentan kau kena masak sahur ke apa kan. Allah bagi pahala berdasarkan keikhlasan kita dalam beribadah. Dan semua perkara kebaikan yang kita lakukan, Allah boleh bagi pahala, bahkan Allah boleh gandakan sebanyak mana yang Allah nak bagi pada kita. Jadi janganlah kita sempitkan takrifan ibadah tu hanya kepada ibadah yang kita rasa solat, baca Quran semata-mata. Terutama dalam bab baca Quran ni, pelbagaikan. Hafaznya, dengar kan. Baca tu memang bacalah, memang kita digalakkan sangat banyak baca Quran pada bulan Ramadan. Kemudian kalau tak boleh juga, apa dia? Kita ada masa dengan anak sambil-sambil tu pasang mungkin video
Kan? Mencari-cari. Mudah-mudahan dengan kita cuba mencari-cari cara, jalan, peluang ni, Allah akan bagi kelapangan pada kita. And be careful with distractions. Kan? Kita nak buka Quran jap tapi tengok ada notifications lah pula. Someone like your photo. Kan? Buka-buka lenyap dalam tu. Panggil istilah dia rabbit hole. Rabbit hole kan kecil kan. Dia masuk dia tak jumpa jalan keluar dah. Masuk dalam tu. Be careful with distractions. Sebab sayang sekali kita dah niat, dah tekad tapi terhanyut di tengah jalan. Sebab ada satu dapatan survey pada tahun lepas 2024. Satu syarikat swasta dia buat satu survey, mendapati purata rakyat Malaysia melayari internet sehari adalah 2 jam 48 minit. Purata. Yelah kita kata mana ada. Saya tak sempat pun 2 jam lebih, memang bukan duduk 2 jam. Selang-selang masa. Sambil tunggu orang kan. Sambil beratur nak bayar ke kan. So sums up masa tu banyak rupanya. Cuma terpulang pada kita macam mana kita nak menggunakannya. Wallahualam. Bila Ustazah sebut pasal mendengar dan sebagainya tu, kita teringat satu buku Pohon Rezeki daripada Nota kan. Kita ada buku Ustazah Noni dan juga Nilofa. Dia buat sesi tadabbur, ada 30 ayat lah, 10 ayat yang berkait dengan rezeki kan. Betul, 10 doa dan juga 10 hadis. So sangat bagus lah untuk orang yang sibuk. Kita boleh scan QR code yang ada dalam buku tu untuk tengok video. Bukan itu je lah, untuk sempena Hari Wanita ni kita ada promosi juga, termasuk buku Wanita Akhir Zaman ni kita ada promosi lah, boleh dapatkan. Macam tu. Ustazah ada sebut tentang media sosial kan. Dia especially lah kalau bulan Ramadan ni, kita kena tundukkan pandangan lah. Bukan sekadar tundukkan pandangan daripada yang opposite gender, tapi juga dengan apa yang ada dekat media sosial. Kalau untuk wanita sendiri, sebab kita ni kadang-kadang macam kita sukalah kalau kita upload gambar, orang like, macam tu. Betul. Ini macam mana kita, ataupun kita upload dan tarawih ke, hari ni iftar dengan tunjuk kita punya juadah-juadah ke. Dia jadi rasa macam, aku nak diiktiraf, aku nak macam ni. Ni apa pandangan Ustazah tentang perangai yang macam tu lah? Okey, pertama kita pandang diri kita dulu. Kan, kalau kita upload tu untuk tujuan yang mulia, kita mungkin nak bagi awareness kepada orang, contoh kan, ataupun kita nak tunjukkan dakwah kepada orang, silakan. Tapi kalau kita tahu hati kita ni tak kuat, contohnya bila mula okey tau, bila ada lebih 10 orang like, lain macam. Bila 20 orang like, influencer dah aku ni. Taraf-taraf kita lah kan, taraf kita tu 20 ramai lah tu. So bergantung pada diri sendiri. Kalau rasa tak kuat, lebih baik janganlah. Kalau bagi saya, kita kena ada macam basic principles. Aku kalau ada purpose baru aku upload. Contoh macam itulah kan. Kita kena pandai mengemudi hati kita sendiri. Namun kalau kita nampak orang lain upload, kita kena dahulukan sangka baik. Yang kita kata upload tu tak takut ke amalan yang dia terbakar je kan. Jangan, kita dahulukan sangka baik. Dia nak ajak kita, sebabkan dia upload tu kita dapat. Tapi untuk diri kita, kita kena berhati-hati. Selagi amalan tu asas dia kita sorokkan dulu, melainkan ada kepentingan untuk kita war-warkan dia. Contoh tadi macam nak ajak orang kan, nak create awareness, nak inspire kan. Ayat orang sekarang banyak inspire kan. Cuma kita kena perhatikan dulu keadaan hati kita. Kalau kita mampu nak kekal ikhlas sepanjang pengiktirafan tersebut, silakan. Kalau kita pun takut, kita rasa kita ni pun hati pun mudah goyah kan, lebih baik kita sembunyikan amalan-amalan baik kita tu. So it depends kepada diri kita. Pada masa yang sama, social media ni dia serampang dua mata kan. Betul. Kalau kita perhatikan makin lama, makin kita nak crave attention, lebih baik kita tinggalkan dulu. Itu maksudnya hati tak kuat lah tu. Jajak refresh nak tengok like banyak mana. Siapa share, lepas tu bila dapat komen yang bitter sikit kan, tak lena tidur malam, banyak masa terbuang. So itu kita kata dia dah, keburukan dah melangkaui kebaikan. So sedikit kebaikan tu kita terpaksa tepikan dulu. Faham kan? Nak bagi kita selamat. Mungkin untuk orang lain yang memang selalu post, selalu update tu, kita sangka baik mereka memang okay post kan. Maksudnya dengan post dia, especially orang yang berstatus pempengaruh, bila dia post tu ramai orang ikut dia kan. Ramai orang ikut dan rugi pula kalau dia tak ajak kepada kebaikan kan. Betul. So itu berbezalah setiap manusia. Jadi bagi saya, kalau ada tujuan yang jelas, post lah.
Kalau tak ada tujuan yang jelas, kenapa aku nak post ni? Sebab apa? Sebab selfie hari ni nampak comel sikit. Tak payahlah kan. Terutamanya perempuan, janganlah kita post sebab nak orang puji appearance kita. That's a red flag kata orang sekarang kan. Untuk diri kita sendiri pun ada red flag juga sebenarnya kan. Untuk orang puji, bila orang puji kita rasa seronok nak post lagi kan. Sebenarnya berjaga-jagalah. Wallahualam. Itu pendapat peribadi saya. Itu pendapat peribadi. Macam trend OOTD kan. Biasalah kita pun dah pakai purple ni, sepatutnya OOTD juga. Tapi untuk menyebarkan kebaikan lah. Menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Dan mungkin dalam bidang kerjaya kan. Contohnya memang kerja dia perlu dia post pada itu apa yang dia buat. Dia masuk job scope pekerjaan, tak apalah. That's why kita kata tengok purpose, tujuan yang jelas. Betul. Kalau ada tujuan jelas, silakan. Kalau tak ada dan kita pun rasa libang-libu hati kan, jat turun, jat naik, jat ikhlas, jat rasa macam riak pula kan. So better kita stop dulu lah. Betul. Orang yang melihat ni yang kena bersangka baik dulu yes, kan. Betul. Dia biasalah. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu benda tu, awal-awal memang niat kita baik. Betul. Kita nak sebarkan ni, kita ada purpose kita. Yes. Tapi macam yang Ustazah cakap lah, bila dah dapat 20 like, dia lain sikit. Betul. Sebab hati kita mudah berbolak-balik kan Ustazah. Jadi itulah nak yang wanita pula kalau nak menonjolkan diri dekat media sosial, dia ada macam benteng ataupun macam contohnya macam kita baca apa-apa ayat ke untuk mengelakkan terkena penyakit ain ke dan sebagainya. Sebab wanita agak bahaya jugalah, dia kena ada protection sendirilah untuk jaga diri dia dan orang-orang sekeliling dia juga kan. Betul, berpada-pada dalam menonjolkan dan kena niat yang ikhlas tadi. Kita boleh baca ta'awuz contoh kan. Bila kita nak paparkan apa-apa, kita nampak benda cantik pun kat social media, kita sebut Masya Allah, kita pulangkan balik pujian tu kepada Allah Ta'ala. Cuma zaman moden mungkin orang ada yang tak percaya sangat kan. Kata okey je, aku buat okey je, but benda ni memang ada. Baginda sendiri ajar macam-macam ayat perlindungan. Jadi apa kata kita pun amalkan sunnah ini. Contohnya auzubillah kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, nak keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu dari sudut kita panggil reality. Sebenarnya dari sudut media sosial ataupun online ni pun sangat banyak risiko. Betul. Bila kita dah sebut pasal ni, kita boleh Ustazah boleh share lah juga apa selain daripada yang tu, apa lagi cabaran kita sebagai wanita akhir zaman ni lah. Okey, bila sebut wanita akhir zaman kan, dosa-dosa yang dilakukan sejak zaman berzaman tu dah sedia banyak dah. Kan ya. Contohnya pada zaman jahiliah, tabarusnya kan. Tak maksud ya, perzinaan, ya, pergaulan bebas. Kemudian mungkin derhaka pada suami, itu saja dah banyak dah. Tapi bila masuk akhir zaman, dia ada serentak dengan teknologi, peluang buat pahala banyak, peluang buat dosa pun banyak. Bukan peluang, risiko buat dosa pun banyak. Jadi bila kita berada di zaman yang sekarang yang macam dunia tanpa sempadan, sepatutnya kita lebih berhati-hati. Sebab pertama, kita ada banyak pencuri masa. Kita ada sangat banyak pencuri masa. Saya selalu terfikir, banyak mana dah potensi aku yang aku lebur kepada tengok video-video tak bermanfaat. Potensi ni maksudnya modal kita lah, masa kita kan. Kalau bayang zaman dulu-dulu, kalau tak ada handphone, tak buat apa-apa, mesti kita akan kerjakan sesuatu yang nyata. Contohnya mak kita, dia gubah bunga. Saya ingat waktu saya kecil dulu, mak saya dia buat crochet macam ni yang menjahit apa? Contohnya tu kan. Apa Jahit sulam. apa crochet kan? Mak mengait. Saya baik ada feminine kat sini, orang feminine sikit. Mengait kan, dia macam-macam benda lah boleh buat kan, secara fizikal. Maksudnya benda yang betul-betul bermakna. Dia dapat jadi sesuatu dan kita nampak hasilnya. Ini pun bunga plastik bawah. Yang kita panggil hobi tu lah. Hobi, betul. Mengumpul stamp, menonton televisyen, hobi zaman dulu Okay, saya bukanlah kata janganlah nostalgic sangat, tu zaman dulu, move on lah kakak kan. Tidak. Sekarang ni kita nak nampak betul dulu bukan mungkin orang kata masa semakin pendek ke apa kan, wallahualam. Tapi mungkin kita yang banyak terleka. So berapa banyak ada potensi kita yang down the drain sebab kita sibuk baca benda-benda yang tak bermanfaat, mengikuti berita-berita yang tidak elok untuk kita, negatif kan. Tak semestinya negatif tu tak bagus, bagus jugalah kadang for awareness semua kan. Cuma tak semuanya kita perlu ambil tahu. So itu cabaran akhir zaman saya rasa. Pertama adalah kita terlalu banyak pencuri masa.
Kalau kita tak berjaga-jaga, kita akan terbawa olehnya. Okey, contoh kita lalu dekat jalan yang orang kata jalan ni jaga-jaga tau. Sebab ada banyak pencopet. Tahu pencopet? Pencopet tu bahasa Melayu kah? Banyak. Peragut. Allah, tersuara kuat pula. Bahasa Indonesia. Maafin ya. Peragut. Ya. Okey. Tak ada air lah kan. Tak ada bagi air. Nak bantu. Kita akan letak beg kita macam ni. Saya gurau je tau. Kita akan letak beg kita macam ni kan. Kita akan penuh bersiap-siaga tu tak? Ya, betul. Tapi kalau tidak kita akan rasa bersiap-siaga kan. Sebab kata jalan hot ni. Ramai peragut, kena jaga-jaga. Saya silap letak beg kat atas kepala nak bagi punya jaga-jaga kan. Sebab apa? Kita sedar ada challenges, ada bahaya dia, ada risiko. So kita akan lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab tu yang paling penting kita kena sedar banyaknya pencuri masa di sekeliling kita. Pada masa yang sama kita tak boleh buang terus. Sebab memang kita perlukan dia. Itu yang berlaku perbezaan jurang generation gap. Gen Z. Cik nyanyi sikit lagu Gen Z ya. Gen Z, kemudian millennial kan, baby boomers lah apa semua tu kan. Perbezaan generasi ni kita tak boleh kata zaman atuk dulu tak payah pun ni semua. Zaman anak perlu. Pada kecil dia dah membesar dengan benda tu, so dia perlu. Tapi macam mana kita mengawalnya? Sebab itu bila kita sedar, ada kesedaran, barulah kita boleh be realistic dan kita tahu macam mana kita nak kontrol benda tu. So pencuri masa yang paling utama zaman kini saya boleh kata social media dan juga gadget lah. Ya, gadget, social media, kalau kita tak mengawalnya dengan baik, dibimbangi, kita akan sangat banyak membazir masa dan tenaga serta potensi dekat situ. Sebab apa? Contoh kalau dari sudut fikiran sendiri, dan sebenarnya social media, video-video pendek yang terlalu banyak dan sentiasa kita boring je nak tengok. Always occupied with something, banyak juga kesan buruk dia. Contohnya mengurangkan kita punya keupayaan untuk ada pemikiran yang mendalam kan. Kalau contoh kan, pernah tak ada orang pernah dengar orang kata kita terfikir idea ni dalam tandas. Tengah-tengah la mandi sebenarnya. Ataupun minta maaf sebab tengah buang air. Kenapa? Sebab itu je the only time kita duduk saja. Sekarang ada juga orang buang air sebab buang insect masuk bilik air lama sangat. Betul ya. Sebab ralik kan. Sambil duduk tu tengok insect tak elok So okay, katalah zaman dulu, bukan zaman dulu, saya nak kata bila kita dalam bilik air tu kita tak boleh buat apa-apa. So a few minutes tu kita biarkan fikiran kita menerawang. Di situ kadang-kadang kita terfikir ataupun kita duk fikir the only problem yang kita duk fikir, kita fikir betul-betul dalam bilik air. Pak, dapat mentol. Bukan mentol lampu bilik air mental idea. Orang kata idea tu daripada setan, bukan. Ya, jangan bagi kredit pada syaitan. Sebenarnya idea tu sebab kita biar fikiran kita menerawang, tak occupied with something. Tak disibukkan dengan sesuatu. Tapi kadang kat luar jajak je macam ni. Sambil tunggu misi basuh macam ni. Ya, sambil masak duk pasang cerita lah, pasang lagu lah, betul tak? So bila otak kita nak boleh ada pemikiran, nak deep thinking, nak menerawang sekejap, nak connect all the things that we have learned. So jadi kita dapat pick information sikit. So pencuri masa tu kita kena jaga-jaga. Saya tak nak pergi pada yang tabarruj ke. Yang lain-lain tu dah terangkan dalam buku ni. Tu je nak promote kan. So baca dalam buku ni. Dan yang kedua tadi termasuk pencuri masa ialah banyak sangat masa nak shopping. Kan? Bayangkan survey baju raya saja berapa hari. Nak beli lagi. Jadi dengan murahnya, dengan mudahnya nak dapat barang, menyebabkan saya rasa ramai juga wanita sekarang terperangkap dalam overconsumption. Overconsumerism. Beli terlalu banyak. Okey, tak apalah kita kata murah je. You know what? Di sebalik barang yang kita beli, kita bukan hanya hilang duit. Kalau perlu tak apalah ya. Kita hilang masa. Kita survey dulu, betul tak? Kita tag dulu nak beli. Bila dah sampai kita akan belek. Kita akan kena uruskan dia yang ketiga. Nak letak kat mana Lepas tu serabut. Rumah penuh dengan barang. Sebenarnya ketagihan membeli juga di antara bagi saya bagi saya worrying lah zaman sekarang. Betul, sebab terlalu senang kan. Terlalu senang dan murah sebenarnya. Anda cabut beg kejap. Ya? So itulah jadi muslimat akhir zaman, jaga-jagalah dengan pencuri-pencuri masa ni. Perhatikan apa-apa yang kita sebenarnya boleh buat lebih baik sebenarnya. Tapi disebabkan kita terlalu ralik
dengan pencuri masa dan all these distractions dibimbangi, kita tak capai potensi kita yang sebenar. Potensi ni bukan kita nak kata aku jadi somebody, tidak. Potensi akhirat lah. Betul. Saham akhirat. Saham akhirat. Aku boleh baca Quran lebih banyak tapi aku galik baca gosip. Bukan tak dapat pahala je, dapat dosa pula tu. Aku boleh sedekah lagi banyak, belanja orang buka puasa, tapi aku duk beli baju raya hak ke 10. Dia kata baju raya satu je, tapi hak satu tak berkenan lah. Dah sampai tak sama saiz lah, baju tak sama colour lah. So nampak tak, kita banyak disibukkan dengan benda-benda picisan, remeh-temeh, benda-benda yang mungkin tak memberikan kebaikan banyak pada diri kita. Sebab itu apa dia? Berjaga, jaga dan diagnose, muhasabah apa yang kita nak usahakan dalam hidup ni betul-betul. Itulah yang banyak kita kena bagi masa. Panjang lah pula kan. Silalah. Ustazah sebagai ikon anak muda lah katakan. Tapi dah macam tua sikit. Memang dikenali lah kalau yang kalangan anak muda ni. Tapi siapakah ikon bagi Ustazah sendiri? Okay. Yang Ustazah memang look up lah kalau dalam macam contohnya wanita ke ataupun dalam bidang, sesuatu bidang. Okay. Yang pertama kan, kalau kita nak tengok sirah lah. Kalau kita nak tengok sirah, yang saya memang look up ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kerana beliau ni yang saya suka satu nilai, selain pada yang lain yang radhiyallahu Aisyah, kemudian macam-macam lagi lah nama yang saya tak boleh sebutkan satu persatu kat sini. Memang banyak, tapi saya nak sebut Khadijah ni sebab beliau ada nilai pengorbanan. Bagi saya nak korban yang susah ni. Kita ada pride. Khadijah dia wanita berstatus. Dia ada harta kan, dia ada nama. And she was willing to let go of all those sebab nak bantu dakwah Rasulullah. Itu yang susah. Zaman sekarang aku dah famous sikit dah what? Dah belakang dah kan. Ada lebih sikit, contohlah kalau dalam rumah tangga, lebih sikit pada suami dah macam angkat tinggi kepala, tinggi gaji kepala. Gaji tinggi kepala. Besar kepala. Tinggi diri besar kepala. Jadi Khadijah dia ada all the package yang boleh dibanggakan. Beliau sangat kuat untuk tidak bangga diri satu, untuk memberikan segala-galanya di jalan agama dengan keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So pengorbanan ni yang bagi saya, kita perempuan ni memang selalu dah buat, insya-Allah lah selalu dah buat kan. Terutama kepada keluarga kita, betul tak? Tetapi kita kena ikhlas dan tidak membangkit-bangkit. Itu susah. Sebab kita ada banyak ni history zaman lampau ni kan ya. Sebab itu baginda juga bagi peringatan. Di antara kesilapan perempuan yang mendorong mereka masuk jadi ahli neraka, dia mengingkari suami. Maksudnya mengingkari tu, satu memang dari sudut tak taat lah. Yang kedua, bila suami dia buat satu salah, dia akan membangkit-bangkit seolah-olah suami dia tak ada kebaikan langsung. Dan perempuan ni memang tend to generalize. Semua tak pernah asyik saya kan ya. So jaga-jagalah. Nilai pengorbanan ni memang kita kena ada dan kita kena bersedia untuk buat. Sebab tu saya sangat look up kepada beliau. Yang kedua adalah ibu saya sendiri, Puan Rozita binti Mak Rani. Seorang ikon ibu yang saya nampak. Saya belajar alif bata, membaca ABC di tangan ibu saya. Dan beliau ni seorang, dulu awal-awal suri rumah, kemudian beliau berkerjaya. Mak saya tidak berkelulusan universiti, setakat sekolah menengah. Pandailah tulis baca semua kan. Tapi maksudnya beliau ni bangkit menjadi seorang usahawan wanita. Memang bagi saya pernah memiliki, sampai pada satu masa pernah lah, zaman rancak berbisnes, pernah memiliki sehingga puluhan pekerja. Jadi daripada seorang ibu yang boleh ajar anak lagi kan, saya sampai sekarang saya rasa saya memang tak mampu lagi buat macam mak saya buat pada saya dulu. So I really look up on her lah. Seorang wanita yang soleha, mak saya mengajar saya mengaji kan. Jadi pengorbanan tu mungkin orang luar tak nampak pun, tak angkat pun. Dia nak kata layak, dia nobody lah in the community kan. Tapi pada diri saya, she is everything. Yang boleh saya pandang, yang boleh saya angkat tinggi. Orang nak nangis bila sebut pasal mak dia. Mama kan, tua mana pun kita mesti ada soft spot dengan mak kita kan. So itulah ibu saya yang menjadi inspirasi saya. Saya sangat memandang tinggi pada beliau. Dan walaupun waktu kecil mungkin kita ni nampak macam anak, kita tak perasan lah. Macam saya sebagai seorang ibu sekarang, mungkin dia tak perasan. Tapi bila saya dah besar, saya ingat apa yang mak saya buat untuk saya.
all the kita panggil intimate moments, mengaji. Bila saya duduk dekat Taska dulu before saya masuk Tadika Kemas. Dekat Kemas produk Tadika Kemas. Saya duduk di dia macam Taska literasi lah, nak mengajar budak-budak mula-mula membaca. So mak saya akan bawa saya jalan kaki, jauh jugalah, dalam 2 km, 1 km lebih kot. Sebab time tu ayah saya kerja lah, saya cikgu. So mak saya tak pandai bawa motor waktu tu. So bawa saya dan dia tunggu. Tunggu. Kalau zaman kita sekarang bapak boring nak tunggu, aku pergi mall je lah kan, jalan dulu kan. Itu zaman dulu tak mak kita kan, with limited resources kan, dengan tak ada cara-cara mengajar teknik anak ke apa, tak ada, semua tak ada. Dia buat apa yang dia mampu dengan modal yang dia ada. Kita sekarang banyak modal tu tak? Modal pengetahuan banyak, tips punya berlambak sampai kita pening lah, banyak sangat tips kan. But the actual question is, kita buat ke tidak? Akhirnya nanti Allah akan nilai apa yang kita buat je. Anak akan ingat apa yang kita buat je. Tak kisah berapa banyak pun ilmu kita tu tak? So zaman sekarang kita have overload of information. Sampai tak tahu nak amal yang mana. Lah asyik cari info je kerjanya. Buatnya tidak kan. Cari dan save. Contoh macam resepi dah kan. Jangan terasa ya. Jom cari kan. Berapa banyak yang buat, wallahualam. Saya sangka baik yang daripada depan saya buat ya. So nak kata bila sebut pasal mak ni macam-macam pula kan nak sebut kan. Macam tu lah yang saya nampak. Dia tunggu saya dalam 2 jam juga kelas tu rasanya. Dah lah dulu saya suka menangis. Sekarang pun suka menangis lagi. So itulah pengorbanan ya. Itulah pengorbanan. Jadi bila kita menjadi seorang wanita yang memegang banyak posisi, bukan hanya ibu, bukan hanya isteri, juga orang yang bujang. Kita pun ada pengorbanan sendiri. Saya rasa adalah orang bujang pengorbanannya kan. Jadi kita jangan rasa kalau tidak aku boleh lebih enjoy, kalau tidak aku boleh lebih beli barang banyak. Kalau contohlah siapa yang perlu menyara mak ayah lah contoh kan. Tak, hidup kita ni akan dinilai akhirnya pada amal soleh. So selagi apa yang kita buat tu dia masuk fit in dalam ruang yang bernama amal soleh, maksudnya we are doing something significant. Itulah. Itu dualah wanita tadi. Kerana pengorbanan mereka menyebabkan saya sangat memandang tinggi kepada mereka. Kalau kita cakap pasal ibu ni, mungkin Ustazah boleh kongsikan lah. Sebab bulan ni bulan istimewa, bulan Ramadan kan. Jadi mungkin ada amalan ataupun tips lah untuk berkenaan dengan anak ni. Contoh macam kita kata dalam bulan Ramadan ni boleh banyakkan doa ke, ataupun kita kata kalau bulan Ramadan ni tak larat nak marah anak-anak, nak jerit Muhammad kalau bulan biasa tu dah sampai jiran sebelah. Kalau bulan puasa ni tak lah kot. Mungkin boleh kongsikan lah. Okey, sebenarnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang bagi saya bukan sahaja kita boleh banyak beramal, sebab kita kurang sibuk dengan makan minum kan. Bulan ni adalah bulan yang sebenarnya kita boleh work on kita punya hubungan dengan ahli keluarga. Contoh lebih spesifik sebagai seorang ibu, kita boleh ambil bulan ni sebagai bulan yang kita mungkin lebih nak mengajar anak-anak banyak perkara. Sebab bukan apa, amalan kita pada bulan ni Allah lipat gandakan pahala dia. So let's say selama ni nak ajar anak mengaji duduk bertangguh-tangguh, kuatkan diri untuk buat bulan ni. Terutamanya bulan ni. Kenapa? Sebab Allah akan lipat gandakan pahala kita. So jadikan tu sebagai motivasi kita. Dan sebagai ibu, kita bulan Ramadan ni mungkin macam saya sebut tadi, nak beribadah secara festif. Festif ni, saya panggil festif ni sebab dia nak rasa imarah. Contoh tak boleh pergi surau kan. Therefore tak semangat lah, merindu nak dengar bacaan. Tak ada vibe, kan? Ya, tak ada vibes kan. Kita kat rumah solat seorang-seorang. Sebab itu kita beribadah ni bukan ikut mood. Semua tu tambahan yang membantu. Betul. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau rezeki kita sekarang adalah pada menjaga anak-anak, itulah rezekinya. Buatlah sehabis baik yang kita boleh buat. Jangan rasa menyalahkan anak-anak. Tak habis lah sebab tak dapat ni kan, kena jaga anak-anak lagi. Tidak. Itulah ruang pahala besar yang Allah nak bagi pada kita. Jadi ibu pada bulan Ramadan sebenarnya memang kena lebih sabar lah. Di samping sabar sebab tak boleh nak memekik sangat kan, bagus lah tu, alhamdulillah kan. Boleh pula jaga suara kan. Boleh pula taukid kan. Di samping tu memang bulan ni menguji kesabaran kita lah kan. Sabar nak anak masuk petang je dah harga lapar lah benda kan. Kita pula kan sabar, mak lagi lapar, mak dah lah masak kan. Tak cakap lah macam tu kan. Tapi itulah hakikatnya, kita sangat banyak berkorban dan Allah akan lipat gandakan pahala kita bila tiba bulan Ramadan. So jadikan bulan Ramadan ni kita nak ambil sehabis banyak pahala sebagai seorang ibu sendiri,
sebagai seorang hamba yang nak buat ibadah, jangan pula kita jadikan sebagai alasan, oh aku ada anak kecil, aku tak boleh buat tarawih langsung. Janganlah. Kerana tu macam saya sebut tadi, kreatif lah. Kalau tak boleh buat di surau, buat di rumah. Kalau tak boleh buat waktu anak berjaga, buat waktu anak tidur. Dia tak ambil masa yang sangat panjang pun, betul tak? Jadi mudah-mudahan dengan segala yang kita buat dalam keadaan yang lebih susah daripada orang lain, Allah akan memberi kita tambahan pahala dia. Dan juga daripada sudut sebagai seorang ibu ni kan, kita ada banyak tugas sampingan. Bukan sahaja ibadah khusus, macam kejut sahur. Kita kejut sahur pun dapat pahala tau. Walaupun kita kata penat lah, asyik aku je kejut sahur kan, contoh kan. Mungkin ada ibu dapat suami pula yang mungkin kurang memberikan kerjasama kan. Perempuan, siapa buat dia dapat tu je. Siapa yang buat lagi banyak, dia dapat banyak. Bab-bab nak tolerate, nak berbincang, berkomunikasi dengan suami tu bab-bab lain lah. Itu podcast lain lah. Dan sekarang ni kalau nak ayat senang dia, kalau kita dah, kalau awak lah, kau ingat suami saya pula tak, suami saya baik. Kalau awak kena hadap, awak dapat pahala tu je. Kan nak fikir pecah kepala, asyik aku, dia tak sudah. So nak senang apa dia? Berdamai dengan takdir. Pinjam kata-kata Bondenor sikit. Berdamai dengan takdir. Kan? Apa yang kita dah kena buat dah lepas dah pun. Penat pun dah lepas dah. Betul tak? Peluh jantan betina semua dah keluar dah. So tapi kalau tak ikhlas, tak dapat apa-apa, betul tak? So kalau kita cuba ikhlaskan, mungkin waktu buat tu dah membentak dah kan. Macam biasa je kan. Waktu buat tu mungkin dah membentak macam-macam, mengomel, lepas tu istighfar lah balik. Mudah-mudahan Allah masih terima amalan kita tadi tu. Wallahualam. Cuma tadi teringat masa soalan Mazia pasal siapa yang kita look up ataupun inspirasi kita. Contohlah masa kita duduk dalam banyak bidang kan, ada dalam bidang bahasa, macam Ustazah sendiri bahasa, ada juga kaunseling. Tak ada. Bahasa takat ni bahasa. Yang master yang Ustazah buat sekarang? Bidang psikologi. Psikologi. Ataupun bidang-bidang lain lah. Bolehkah kita ambil macam wanita ataupun orang barat sebagai kita punya betul inspirasi macam tu lah. Hikmah ni adalah barang yang kita boleh ambil pada sesiapa sahaja. Hikmah ni bukan kata mesti bahasa Arab. Sebab hikmah nama dia tak. Apa-apa kebaikan yang tidak bercanggah dengan syariat, ambil lah. Kadang-kadang contohlah kita dengar podcast pada barat ke kan, daripada individu yang tidak beragama Islam ke, ambil lah. Cuma cara hidup kita tu biar berlandas syariat. Ilmu-ilmu kan, inspirasi nak ambil. Cuma jangan mengabaikan sunnah. Sebab inspirasi terbesar dan cara hidup yang terbaik berlandaskan sunnah. Cuma nak katanya memang Allah memberikan ilmu tu kepada siapa yang berusaha. Ada orang dia buat kajian, kan, dia buat survey ke apa, dia dapat ilmu tu, kita nak ambil, kita nak jadikan tu inspirasi, kita nak tuntut ilmu tersebut. Walaupun datangnya bukan daripada orang Islam, silakan. Cuma jangan mengabaikan dua petunjuk yang baginda kata, siapa ikut dua petunjuk ni takkan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Maksud kita terbuka dalam menerima kebaikan daripada sesiapa sahaja. Okey, untuk yang ni yang terakhir lah. Kalau Ustazah ada apa nasihat ataupun nasihat kepada wanita-wanita ni lah. Kepada kita orang berdua. Juga kepada wanita-wanita akhir zaman lah. Di masa ni betul. Kan, kita ni semua wanita akhir zaman. Dan kita kena sedar hakikat bahawa di akhir zaman ni ada sangat banyak gangguan, ya. Bukan kita panggil gangguan makhluk halus je kan. Banyak gangguan-gangguan tadi lah, handphone lah apa semua kan. Itu lagi halus, wifi kan, tak nampak kan. So bila kita sedar ada gangguan ni, kita kena betul-betul pasakkan diri kita ni hamba Allah. Allah bagi kita hidup sekejap je. Kena sedar hakikat tu. Kita hidup very temporary dan sekejap, dan ironinya dalam banyak-banyak fasa kehidupan, fasa-fasa kita panggil alam yang Allah bagi ni, hanya di alam dunia je kita boleh beramal. Masuk je kubur kan, mati je, masuk je alam barzah, nanti relax je lah. Kalau relax, insyaAllah lah relax lah, harap-harap je kan. Tak payah dah nak buat apa-apa. Tudung pun tak payah pakai kapan aja kan. Maksudnya sekarang ni pulun lah, usahalah, berkorban lah. Ni untuk diri saya jugalah. Kita banyak nafsu kita kan, banyak nafsu nak buat benda tak baik ke kan. Contoh mengumpat lah kan, contoh mengumpat ke, sangka buruk ke, hasad dengki ke. Padam-padamkan semua tu. Sebab sekarang ni ialah masa kita nak pulun saja dalam kehidupan yang singkat ni. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebenarnya tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Siapa yang tak sempat cucuk tanam, dia rugi. Siapa yang cucuk tanam sikit je, dia rugi. Siapa yang cucuk tanam tapi tak jaga baik-baik, dia tak siram, dia tak baja, dia tak tebas haiwan-haiwan lalang dan tak cabut haiwan-haiwan perosak, pun dia akan rugi juga.
So kita nak membina kehidupan kita ni biar bermatlamatkan akhirat. Maksudnya segala apa yang kita buat ni kita niatkan kerana Allah. Dan nak buat benda kerana Allah, syarat dia kena benda yang betul juga. So kena tuntut ilmu. Jadi fokus kita adalah memperbaiki diri. Apa maksud women empowerment? Menambahkan amal ibadah kita, membuang segala sifat-sifat buruk kita, ya, dan melakukan semua amalan kita membersihkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Inilah kita punya perjuangan utama. Bukan mencantikkan diri semata-mata. Kan ada orang dia memang berpaksikan cantik diri. Nak kaya nak laser lah ni, rasa parut ni kan. Contoh kan. Kemudian apa? Mungkin ada orang perjuangan pokok dia sekarang, dia katakan memang aku nak turun berat badan lah. Mungkin ada orang perjuangan dia, aku memang nak cari duit banyak. Aku nak beli tu ni semua kan, aku nak tolong mak ayah ke apa. Kita ada semua perjuangan, itu semua perjuangan kecil. Akhirnya kita akan bertemu Allah Ta'ala. So apa perjuangan besar kita? Semua yang kita buat tu mesti jadi amal soleh. Convert everything menjadi amal soleh. Barulah kita akan being empowered. Itulah women empowerment yang sebenarnya bagi saya. Wanita yang hidupnya disibukkan dengan amal soleh, wanita yang sibuk dengan membersihkan hati dia, dan wanita yang sentiasa fokus bermatlamatkan akhirat dalam dunia yang sangat banyak distractions ini. Wallahu alam. Alhamdulillah. Rasa macam Allah satu nikmat lah dapat dengar dapat pengisian ni secara langsung direct di hadapan ustazah sendiri. Sebab santai tak? Ke serius? Boleh santai, agak santai. Dia macam direct kena. Direct serangan ya. Dan rasa macam inilah insya-Allah lah, sebab kita pun baru minggu pertama Ramadan. Betul? Kan ada masa lagi untuk kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ni, betul-betul pulun bak kata ustazah, betul-betul bercucuk tanam dengan buat pelbagai, sebab semuanya last sekali akan kita nak dia jadi amal soleh. Betul. Tak kisahlah apa yang kita buat, ibadat khusus ataupun ibadat umum sekalipun kan. Okay, ni pun ada satu komen kat dalam live ni, disebutkan sekarang ni banyak betul acara yang bersifat emansipasi wanita, sehingga kan peranan lelaki seolah diabaikan. Akhirnya lelaki hari ni ramai yang tak jadi lelaki sebenar. Dalam kurungan lelaki kawam yang bersifat memimpin dan melindungi. Betul. Itu maksudnya salah faham dari sudut peranan lah. Bila kata nak membangunkan wanita, maksudnya wanita boleh buat apa saja. Wanita boleh hidup tanpa lelaki. Isteri boleh cari pendapatan walaupun suami tak bagi apa-apa. Padahal tu saya kata tadi, Allah dah letakkan role matlamat, tanggungjawab masing-masing. So when we fit into our own responsibility, kita berjaya lah. Jangan ambil tanggungjawab orang lain. Saya rasa sebenarnya kan ini juga terjadi apabila seseorang tu mungkin dia membesar dalam keadaan yang lelaki tak main peranan. So she was forced to be independent. Kan? Itu adalah ujian masing-masing. Cuma kita janganlah sampai mungkin menyebabkan lelaki-lelaki di sekeliling tidak menyedari tanggungjawab. Bagi saya itu tanggungjawab peribadilah, kena sedar apa dia punya responsibility. Kalau kata perempuan yang berdikari menyebabkan lelaki tidak menjalankan tanggungjawab, bagi saya tak betul juga. Dah kalau ada perempuan berdikari baguslah, tapi kenapa lelaki tu tiba-tiba jadi tak berdikari pula kan? Pandai-pandailah nak hidup. Betul tak? Betul. Itulah maksud dia. Bila kita faham role masing-masing, cuba beramal soleh tadi kan, insya-Allah tak ada siapa tersalah ambil tanggungjawab. Kan kata sebab perempuan ni manjakan lelaki, dah perempuan tu pula salah kan. Contoh kan, dah suami dia tak bagi duit, terpaksa dah dia berdikari, rasa salah dia pula kan. Tiba-tiba nada suara tak perhati pula ni kan. Kadang-kadang kita kata macam, oh yang ni salah, yang ni sebab tu jadi macam ni. Tidak, masing-masing bila dia being accountable, bertanggungjawab terhadap diri sendiri, insya-Allah apa terjadi di sekeliling pun tidak mempengaruhi dia dan tanggungjawab dia. Dia tetap akan buat. So wanita independen dengan melaksanakan tanggungjawab dia. Lelaki independen dan qawam dengan mendukung tanggungjawab dia sendiri. Kan, tapi betul lah, saya setuju juga. Terima kasih di atas komen tersebut. Ya, lelaki itulah janganlah mengambil kesempatan atau menjadi opportunist. Kan, wallahu alam. Okay, jadi pun kita pun dah tak sangka dah sejam dah sebenarnya kita bersiaran. Ni nak balik masak pula, tak ada dah nak pergi bazar ke apa kan. Jadi apa yang resepi kita dah save dah.
Yang tahun lepas ni semua tak boleh lagi. Itulah. Okay, jadi kita harapkan ada banyaklah manfaat yang kita dapat kongsikan hari ni. Apa pun terima kasih Ustazah Sama-sama. sebab datang daripada Bangi kan. Daripada Kajang. Kajang ke Saya Berjaya ni. Okay, itu sahajalah mungkin ada. Saja ada? Okey. Tak adalah. Cukup lengkap segalanya lah. Cukup Cuma dah. harap dapat ambil input lah daripada apa yang saya cakap tu dan betul-betul kita memanfaatkan bulan Ramadan ni. Amin insya-Allah. InsyaAllah. So semoga Ramadan kali ni boleh jadi step apa ni macam langkah pertama lah untuk kita jadi wanita yang lebih baik. InsyaAllah. Okay. Bukan tu je. Kita nak end juga kita punya live ni dengan nak bagi tahulah yang kita ada promosi sempena Hari Wanita Sedunia yang bermula semalam sehingga 10 hari bulan. Kita ada beberapa package yang ada dalam promosi, termasuklah buku Ustazah Adibah, Wanita Akhir Zaman. Jadi boleh dapatkan di Noktah Books. Itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada komen, cadangan penambahbaikan ataupun cadangan tetamu, kalau ada siri yang seterusnya, boleh komen. Boleh komen. Apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.